Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami iaitu TS Muhammad Zaki bin Shumari yang mengajar subjek Workshop Teknologi kod BBM 10203. Kami dari grup 14 ingin membentangkan hasil kerja kami yang berkaitan defect ataupun isu analisis. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan bagi grup 14 yang terdiri daripada 7 orang. Ahli kumpulan yang pertama ialah Muhammad Azri Ilham bin Azman. Yang kedua, Muhammad Adam Hafizi bin Muhammad Azri. Yang ketiga, Muhammad Ikhwan Daniel bin Abdul Aziz. Yang keempat, Muhammad Luqman Rifki bin Noi Azman. Seterusnya ialah ahli kumpulan yang kelima iaitu saya, Muhammad Nur Hakimi bin Saidun. Ahli kumpulan yang keenam, Muhammad Hakim bin Jaafar. Dan yang terakhir sekali, Muhammad Faris bin Muhammad Raus. Kami dari grup 14 telah memilih jurnal Analysis of Natural Gas Pipeline Failure iaitu A Case Study of a Typical Marginal Oil and Gas Field in Niger Delta, Nigeria sebagai rujukan untuk menghasilkan report berkenaan defek dan isu analisis ini. Assalamualaikum. Jadi, sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan tentang pengenalan jurnal ini. So, kajian kes ini berfokus kepada kegagalan saluran paip gas asli yang berlaku di Delta Niger. Secara teknikalnya, paip ini menggunakan material keluli carbon grade RP5L X42 dengan diameter sepanjang 6 inci dan juga ketebalan dinding asal yang sebanyak 4.0 mililiter. Seterusnya kita akan pergi kepada problem identification. So, untuk isu utama dia ialah kebocoran gas yang kerap sangat berlaku dan juga kegagalan terhadap struktur ataupun paip itu mudah pecah. Kemudian kita pergi kepada simptom. Simptom ia ialah penipisan dinding paip yang sangat drastik akibat faktor-faktor persekitaran. Contohnya disebabkan hujan dan angin, ia menyebabkan karat. Kemudian kita pergi kepada kesan. Kesan dia ialah ia merugikan ekonomi dan juga ada gangguan bekalan dan juga risiko terhadap sebarang letupan dan juga kebakaran. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang root cause analysis. Yang pertama ialah kawalan kualiti kimpalan yang lemah. QC kimpalan yang tidak mencukupi semasa pemasangan. Ini boleh menyebabkan kebocoran pada paip gas. Yang kedua ialah kelemahan metalurgi. Kelemahan metalurgi pada jahitan kimpalan. Yang ketiga ialah parameter kimpalan yang tidak tepat. Parameter kimpalan yang tidak tepat menyebabkan porosity. Air sekali ialah tanah berasid dan lembab. Tanah berasid dan lembab mempercepatkan kakisan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang ujian ultrasonic result. 4.0 mm ketebalan asal kimpalan, 1.84 mm ketebalan terendah di kesan, 47% penipisan daripada saiz asal dan gagal memenuhi piawaian keselamatan minimum 3.5 mm. Kimpalan gagal ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Jaafar dan nama matrik saya ialah DB240004. Okey, kita pergi ke slide seterusnya iaitu Proposed Technical Solution. Okey, bagi mengatasi kegagalan saluran paip ini, beberapa penyelesaian teknikal telah dicadangkan. Antaranya ialah penggantian bahagian paip yang mengalami penipisan kritikal kerana paip tersebut tidak lagi selamat untuk menampung tekanan operasi. Selain itu, penambahbaikan kualiti kimpalan perlu dilakukan bagi mengelakkan kebocoran di kawasan sambungan. Penggunaan lapisan perlindungan anti-kakisan juga dicadangkan untuk melindungi paip daripada persekitaran tanah yang agresif. Secara keseluruhan, penyelesaian ini bertujuan mengurangkan risiko kegagalan berulang serta meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan sistem paip. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Rifki bin Noi Azman dan saya akan membentangkan tentang detail drawing yang saya telah buat iaitu sebelum dan selepas kita membaik pulih.
Okey, seperti yang anda dapat lihat, pipe yang sebelum dibaik pulih ialah jenis pipe yang digunakan ialah RP5LX. Dan untuk outside diameternya ialah 4mm dan wall tightness dia adalah 4mm. Seperti yang kita dapat lihat, keadaan pipe sebelum dibaik pulih ini, dapat dilihat pipe ini mengalami keretakan dan kakisan serta penipisan dinding pipe. Keadaan ini juga boleh menyebabkan kebocoran dan aliran air yang tidak stabil serta meningkatkan risiko kerosakan sistem dan pembaziran air. Okey, seterusnya ini ialah selepas kita menambah baik pipe yang kita telah kaji, iaitu kita menggunakan pipe RP5LX65 grade carbon steel pipe dengan kepanjangan yang sama iaitu 9.2 kaki, tetapi berbeza dengan ketebalannya ialah 6.4 mm kerana kita menggunakan 3 layer polyethylene 3LPE coating dan juga kita menambah chemical corrosion inhibitor untuk menjaga lagi keadaan pipe ini supaya lebih tahan lama dan juga tahan kakisan. Sekarang, saya ingin menerangkan implementation process. First step, nitrogen holding, membuang sisa gas untuk keselamatan. Yang kedua, cold cutting, memotong bahagian pipe yang rosak tanpa haba. Step yang ketiga, fabrication, melakukan kimpalan mengikut prosedur WPS. Dan terakhir sekali, ujian hidrostatik, menguji kekuatan sambungan baru dengan tekanan air. Sekarang, saya ingin menerangkan future monitoring predictive maintenance. Yang pertama, Smart PIG. PIG, Periodic Magnetic Flux Leakage, MFL, tool every 2 years. Yang kedua, SCADA, Real Time Pressure and Temperature Sensor to detect leaks instantly. And yang terakhir, Big Data, Mapping hotspot based on soil conditions. Okey, kita sambung ke slide seterusnya, iaitu conclusion. Kesimpulannya, kegagalan saluran pipe gas ini bukan hanya disebabkan oleh faktor usia, tapi berpunca daripada gabungan kelemahan kimpalan dan kakisan persekitaran. Kegagalan ini memberi kesan besar dari segi keselamatan, ekonomi dan operasi melalui penyelesaian teknikal dan pemantauan berterusan yang dicadangkan. Jangka hayat pipe dapat dipanjangkan dan risiko kegagalan dapat dikurangkan. Pendekatan ini penting bagi memastikan operasi saluran pipe yang lebih selamat dan mampan pada masa hadapan. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan 14. Kami mengalu-alukan sebarang soalan daripada pihak penilai. Thank you. Okey, kita sudah sampai ke penutup. Apa yang boleh saya katakan ialah integriti perlu dijaga, bencana tidak menyapa. Kami daripada kumpulan 14 mengucapkan terima kasih atas perhatian anda.